Assalamualaikum. Hai, I dapat resepi ni daripada kawan I. And best makan sendu jigih waktu tengah period. Let's go. Ni bahan-bahan dia. Jom start. Mula-mula, hiris bawang Holland separuh. Kalau tak ada bawang Holland, boleh guna bawang besar juga. Lepas hiris, boleh potong jadi dua bahagian. Next, daun bawang. Buang akar dia, potong jadi dua bahagian. Bahagian bawah ni, kita hiris nipis untuk tumis dengan bawang besar. Untuk bahagian atas, kita hiris nipis untuk topping waktu akhir sekali. Next, carrot. Potong separuh carrot. Ataupun banyak mana yang mana korang nak. And potong separuh lagi untuk make sure dia cepat masak. Asingkan bahagian atas daun bawang yang kita hiris tadi. Next, ayam kisar ataupun kalau nak guna daging pun boleh atau nak guna ayam yang ketul pun boleh. Tapi kali ni saya guna ayam. Potong dadu. Okay, ni gochujang yang I beli dekat Aeon. Make sure cari yang halal. Ni serbuk cili bebas. Okay, bahan semua dah ready. Jom masak. Buka api kecil and letak periuk. 2 sudu besar minyak sawit. 2 sudu besar minyak vijay. Tunggu minyak panas. And boleh tumis bawang Holland dan daun bawang bahagian bawah. Tumis sampai naik bau dan layu. Masukkan ayam kisar yang dah dipotong dadu tadi. Gaul sekejap sampai dia masak. Garam 1 sudu kecil. Perlahankan api and letak 2 sudu besar gochujang ataupun Korean chili paste. Next, letak serbuk cili. Tak kisah jenama apa. Banyak mana letak ikut kepedasan sendiri. Tapi recommended 1 sudu kecil. Masukkan carrot. Gaul sebati. Air kosong setengah cawan. Gaul bagi sebati. Sementara tu, kita get ready cendawan enoki. Keluarkan daripada plastik. Potong akar dia. And basuh. Next, tahu lembut. Potong plastik atas dia. Buang lebihan air. Potong dadu dalam bekas supaya senang nak masukkan dalam periuk. Hati-hati masukkan. Kalau tak jadi macam saya. Tambah lagi separuh air kosong. Masukkan daun bawang tadi yang kita dah hiris. Lepas tu masukkan kimchi, optional. Kalau tak masukkan pun tak apa. And then masukkan telur 1 biji. Kacau perlahan. Masukkan gula 1 sudu kecil untuk tambah perasa. Gaul. And biar dia mendidih. Baru tutup api. Last step, letak cendawan enoki. Dah siap? Jom makan.
Sundubu jjigae ni kalau nak makan dengan nasi pun boleh, nak makan dengan mi pun boleh. Jangan lupa try and give me your feedback dekat ruang komen, okay? Bye! Jangan lupa subscribe. Thank you for watching and see you in my next video.